Sekarang bukan musim pilihan raya, tumpu hikmat kepada rakyat, Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, bahawa ketika ini bukan musim pilihan raya. Susulan itu, Baginda mahu semua 56 ADUN di Johor yang dipilih pada pilihan raya lalu memberi tumpuan berhikmat untuk rakyat dan membantu negeri untuk terus membangun. Sebelum ini, beberapa pimpinan politik negeri ini dilaporkan hangat membincangkan agihan kerusi bagi berdepan pilihan raya negeri, PRN, Johor yang diramalkan diadakan pada tahun depan. Ia menimbulkan polemik berterusan dan pertikaman lidah terbuka di media apabila setiap parti membahaskan kemungkinan berhadapan PRN secara solo atau bekerjasama dengan kerajaan perpaduan. Mengikut penggal pentadbiran negeri, ia hanya akan berakhir pada Mac 2027 susulan PRN Johor diadakan pada Mac 2022. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail turut menzahirkan harapan supaya dan Johor terus menjadi medan perbincangan dasar dan penggubalan undang-undang yang matang, bukan tempat melepaskan emosi atau mencetuskan konflik politik. Pada PRN Johor 2022, Barisan Nasional, BN, meraih kemenangan selesa apabila berjaya memperoleh kejayaan majoriti 2/3.